Okay, sekarang ni kita dah buka semua skru semua dah kita dah buka ke bawah. Okay, jadi wiring kat bawah ni kita turunkan ke bawah lah. Wire body ni jangan lupa cari tempat skru 10 kita ikat kat sini untuk wire 10 ni ni untuk wiring ini wiring daripada ECU Ada satu wire ni. Satu wire 10 panjang ni ikat ke intake. Jangan tak ikat tau. Sebab ini benda ni dia ada fungsi dia sendiri Untuk wiring yang motor ni kita lalukan ke bawah. Cari tempat lalu ke bawah. Memang amat leceh sikit lah. Kita kena korek sikit dalam tu. Dia lalu bawah. Memang payah. Sebab dia terlalu sempit dalam bawah ni Kalau boleh jangan tersangkut apa-apa barang Benda ni, wayar ni dia bahaya ni apa? Dia jangan sampai terluka kena ke body. Jadinya nanti jadi masalah. Lalukan dia elok-elok. Sambutlah kasih. Okey, settle kita sorok wire ke atas ni. Okey, skru lubang-lubang yang ada ni kita ikat skru balik lah. Okey, wayarnya mungkin nanti bawah ni akan aku ikat skru ke apa ke. Okey, sekarang ni daripada depan macam ni ada. Okey, daripada depan itu nampak lapang lah. Motor wiper ni pun okey, akan lalu bawah sini, lalu bawah servo. Banyak lagi projek kereta ni Aku nak korang semua boleh follow lah aku lah. Follow, like, komen sekali lah Sebab apa? Kereta ni banyak lagi projek. Ada juga barang dah sampai, ada juga barang belum sampai. Banyak lagi projek yang aku nak buat kereta ni. Apa-apa nanti, cara gas.